Jadi kita teruskan dengan sesi yang pertama. Boleh doktor? Boleh. Okey. Silakan. Okey. Dalam dunia kosmetik moden pada hari ini ya doktor, Ya. pengguna ni dia sering keliru dengan pelbagai label seperti natural, vegan, cruelty free. Tambah pula dengan penggunaan bahan inovatif seperti sel stem tumbuhan, enzim dan bahan estetik. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana konsep halal yang sebenar menurut syariah ni membezakan diri daripada label-label ini, dan bagaimana pula pengguna Muslim tu boleh nilai status halal produk tersebut? So rentetan daripada tadi, bagaimanakah saya recap sikit soalan ni kan, dengan pelbagai jenis label-label baru kan, natural, vegan dan juga bahan-bahan inovatif baru lah menggunakan stem cell kan, tumbuhan, enzim. Bagaimanakah kita nak asingkan label ini daripada konsep syariah yang sebenar? So saya cubalah untuk menjawab. Terutama sekali untuk generasi yang baru ni, tahukah kamu, mesti kamu pernah dengar natural, vegan kan? Dan mungkin bukan tak asing lagi, kamu mungkin pernah dengar tapi mungkin kamu tidak beberapa faham lah tentang konsep of vegan, natural ataupun cruelty free ni. Adakah sama dengan halal? So kita sekarang masuk pada topik yang kedua. Untuk saya jawab, saya suka buat pembandingan kan, vegan versus halal kosmetik. Sebelum saya buat perbandingan dengan sama ada mereka ni ada intersection ataupun persamaan ataupun ada berasingan, dan bagaimana itu membantu kamu untuk buat purchase decision, nak beli ke tak benda ni kan. Apa yang Muslim pengguna perlu buat? Kamu perlu fahami dulu apakah definisi yang kita sebut sebagai vegan ataupun natural. Sebab tadi ni rentetan daripada tadi isu yang wujud, antaranya isu wuduk friendly kosmetik. Patuh pula apa nama kita tahu, wuduk friendly kosmetik lah. Dan yang di situ juga timbul antara terms-terms yang sinonim dengan halal. Antaranya adalah vegan, natural. Sebab ada orang, kalau benda tu for example lah, sebabkan produk kosmetik tu dia tak banyak lagi dia punya logo, yang tak banyak lagi yang sertifat halal. Jadi datangnya kepada manufacturer ni, dia menghasilkan satu lagi terms-terms yang sinonim kepada halal. Antaranya adalah vegan, syariah compliant kosmetik lah, vegan, natural, cruelty free and so on. Ini adalah, kalau kamu belum pernah dengar, memang ini adalah benda yang terbaru. Starting di Malaysia ni, dia start evolvekan perkataan-perkataan natural ni apabila pada tahun 2022 kepada 2023 di Malaysia ni lah, di Asia, di Indonesia. Tetapi vegan ni dia tidak asing lagi di negara-negara luar. Malahan dia pengguna yang terbesar adalah di negara European countries dan juga North America, Amerika Utara kan. Dia start daripada pergerakan vegan ni. Bukan, bila kita kenal pasti apakah definisi vegan ni, kita tahu dia adalah gaya hidup sebenarnya. So bila gaya hidup yang tak ambil makanan berasaskan pada mana-mana haiwan, kita sebut sebagai natural lah, natural sources, makan sayur kan. Jadi gaya hidup ni mula-mula dengan tak ambil makanan je. Kemudian dia merebak kepada aspek lain lah. Kepada pakaian, kepada kosmetik kan. Dia sampai muncul satu pergerakan yang disebut sebagai veganism. Di mana pada dalam konteks kosmetik pula, produk-produk ni disebut sebagai dia bebas daripada haiwan. Terutama sekali dia bahan yang digunakan bukan daripada animal ingredient. Dan yang kedua, dia bebas haiwan lah, sebab kita tahulah untuk cek barang-barang kosmetik safety test tu, sometimes dia ada menggunakan haiwan-haiwan lah. So di mana pencinta-pencinta haiwan ni dan juga pencinta environment ni kan, itu disebut sebagai vegan sebenarnya. Dia tak nak selamatkan haiwan, nak selamatkan semua benda sekarang ni semua ni lah. Jadi dia disebut sebagai vegan. Dan untuk orang-orang Islam pula, bila dia dengar perkataan vegan ni, kita boleh, vegan kan tak ada animal derived, so kita boleh lah. Dengan itu kamu sudah perlahan-lahan menjauhi daripada halal tu sendiri. Apa? Sebab pemahaman tentang konsep halal tu sendiri, kita tahulah halal berdasarkan daripada permitted by syariah law kan. Di situ dia dapat baik, tapi
syariah Allah tidak kata kita tidak boleh menggunakan haiwan. Disebut dalam Al-Quran, makanlah kulu kan, makanlah daripada apa yang halal dan thayyiban. Okay, jadi bila disebut itu dia bukanlah kata bertentangan, tetapi dia lebih disebut sebagai ethically punya sources tu, dia tak mengambil konsep tu sendiri. Mana Islam, konsep syariah tu sendiri tidak melarang penggunaan haiwan kecuali yang mana disebut sebagai haiwan-haiwan yang haram. Okay, kalau di Malaysia ni dia masih baru lagi tau. Tapi di Indonesia ni dia start nak buat satu, lepas ni saya akan terangkan dengan terperinci lah. Tapi vegan ni dia start mengambil nilai-nilai culture di Asia ni. Dia start lah di Malaysia ni juga untuk mengambil bila ada ni terma-terma sinonim baru ni, jadi dia akan menambahkan lagi kekeliruan. Tak apalah, tak ada halal, vegan pun boleh. Tapi adakah vegan tu sebenarnya halal? Itu belum tentu lagi lah. So di sini, dan bila disebut vegan tu terutama sekali, dia daripada ethically, daripada sources dia lah, dia bukan daripada haiwan. Itu tidak menyebabkan eksploitasi kepada haiwan nak gunakan untuk safety test kepada, yang itu sama daripada segi konsep Islam tu, syariah tu sendiri, di mana ihsan kepada haiwan kan, dan barang-barang dia juga menepati. Tapi untuk kita katakan dia sebagai halal kosmetik, halal ataupun sertifat halal itu tidak. Macam saya timbulkan persoalan balik semula lah. Adakah kosmetik vegan ni boleh dianggap halal secara automatik? Tak boleh. Sama juga dengan benda-benda yang disebut tadi, ada sebut sebagai stem cell kan. Stem cell lah kita guna sebagai apa lagi, enzim dan juga bahan-bahan sintetik ni semua. Sebab daripada sumber, katakan daripada plant based, okey dia memang halal. Tapi bagaimanakah dengan kaedah pemprosesan? Di situlah perbezaannya. Apabila halal kosmetik itu daripada dia punya pemprosesan dia, peralatan, perkarasan, disediakan dalam environment yang kita katakan free from nudge tadi. Ini adalah mengikut MS standard tadi. Jadi bila kita sebut sebagai vegan kosmetik tadi, janganlah saranan saya adalah untuk para pengguna tidak sewenang-wenangnya memilih vegan kosmetik ni lah. Pengguna perlu jadi lebih selektif sebab tidak semestinya halal, dan jangan mudah tertipu dengan tuntutan unilateral yang dibuat oleh para pengeluar tu sendiri. Jadi carilah yang betul-betul halal. Terutama sekali untuk pengetahuan semua di Malaysia, saya sebut dalam konteks Malaysia ni. Dalam konteks Malaysia ni kita ada company pengeluar yang vegan kosmetik ni, tetapi dia tidak sertifat halal. Tapi kita juga ada company yang claim as a pengeluar vegan kosmetik, dia adalah certified halal. So kalau untuk bagaimana, soalan yang bagaimana boleh buat kan, carilah yang betul-betul halal sebenarnya. Sebab apa, daripada segi ingredient tadi, tak kisahlah daripada stem cell. Stem cell memang adalah antara yang taklah terbaru tapi advance dalam bukan hanya kosmetik, dalam pharmaceutical industry pun kita menggunakan stem cell kan dan sebagainya. Tetapi perlu dilihatlah daripada segi bahan mentah, dia tu, sumber dia tu daripada mana. Jadi kita sebagai pengguna Islam ni, kita boleh ke nak masuk kilang, nak akses dia? Boleh ke? Lepas tu kalau kamu tak apa, saya boleh baca di kat belakang label ni kalau dia ada tulis contohnya daripada porcine sources ke. Jadi saya tak payahlah beli contohnya kan. Tidak semudah itu ya. Barang-barang kosmetik yang dalam pelabelan tu hanya adalah kosmetik yang kita letak bahan-bahannya. Tetapi bagi bahan bantu pemprosesan ataupun kita sebut sebagai processing aid, ada tulis kat belakang tu? Tak ada. So dengan itu, pengguna tu sendiri walaupun vegan ke, you kena cari, saranan saya cari yang logo halal. Sebab semua benda, every detail itu telah akan disemak oleh pihak berkuasa. Sebab kita punya halal masih lagi bukan mandatory, kita adalah voluntary. Jadi carilah benda yang baik. Whereas untuk saya punya pandangan opinion terhadap vegan kosmetik itu sendiri, saya tidak menolak
adanya vegan kosmetik ni, tetapi dia sebenarnya vegan kosmetik ni sebenarnya sangat membantu kepada isu yang keempat saya utarakan di awal tadi, iaitu vegan boleh jadi alternatif kepada halal kosmetik ingredient. Kalau contohnya kita ada kan kita ada gelatin, kita ada collagen dan kita ada lanolin, semua daripada sumber haiwan. Tetapi dengan penyelidikan seperti saya sendiri daripada Institut Penyelidikan Produk Halal, di mana saya mencari alternatif bagi halal ingredient. So vegan ni boleh dijadikan sebagai alternatif kepada halal kosmetik ingredient. Tetapi bukan dengan sewenang-wenangnya pakai je, tak. Cari vegan kosmetik yang halal itu lebih baik. Saya nak datangkan kepada kamu bukan isu lah, bukan berita lah daripada luar negara, kita pandang keluar sedikit lah. Vegan kosmetik ni adakah dia diterima di luar? Di Indonesia baru-baru ni lah, pada 8 Julai saya letakkan di sini lah. Di mana MUI Laboratory Support dia sebenarnya bukanlah dia nak mengeluarkan, dia sebenarnya nak menyatakan tentang pandangan mereka terhadap nak membuat satu vegan certification. Kalau kita katakan vegan ni sama dengan halal kosmetik, mereka pun tak ada terhegeh-hegeh nak buka satu lagi certification vegan, sebab memandangkan ada certain negara yang di mana mengalami Islamofobia yang tak nak langsung produk yang ada logo halal ni adalah antara targeted market untuk vegan certification ni. Nak kata dia sama dengan halal, tak, dia tak sama dia tak sama. Kalau kamu, dan sebab itulah adanya vegan certification yang cuba dikeluarkan oleh Indonesia tu sendirilah, di mana vegan certification ni mereka juga mengalami bukan masalah, mereka juga akan membuat pendetilan terhadap sumber yang sebenar. Saya nak bagi kamu satu masalah. Banyak produk-produk yang sebut vegan kosmetik lah ni, dia letak produk namanya, dia letak madu, honey as the active ingredient tersebut. Tetapi honey itu sendiri adalah derived daripada haiwan, iaitu insect, daripada bees daripada lebah dan sebagainya. Jadi takrifan vegan tu pun masih lagi belum jelas lah. Sebenarnya macam kamu nak guna vegan, saya guna madu sekian, tapi madu tu daripada animal derived. Sebab itulah kadang-kadang vegan tu sendiri dia boleh mencapaikan kekeliruan. Dia ni lifestyle ke? Ataupun satu gerakan pencinta haiwan ataupun pencinta environment ke, sebab vegan kosmetik ni daripada bahan mentah dia sampai dia punya packaging tu pun dia buat biodegradable. Maksudnya environmental friendly lah, dan ataupun dia adalah scammer yang terbesar dalam dengan menambahkan satu lagi terms yang sinonim dengan halal, dan juga itu akan memberikan kekeliruan lah. Tapi saya tidak menolak daripada segi keberkesanan, daripada segi costing dan juga sustainability, vegan kosmetik ni is comparable dengan halal kosmetik. Tapi daripada segi sudut tadilah apa kriteria yang ditetapkan dalam MS Standard 2634 tadi, dia masih tidak semestinya dia memenuhi kriteria tersebut. Jadi dia tidak sama, dan vegan dengan halal kosmetik tu dia adalah berdiri di bawah step dia yang tersendiri lah. Maksudnya dia tak sama. Jadi buatlah yang betul-betul lah, maksudnya pastikan dia halal dahulu. Itu yang berkaitan dengan vegan. Saya kembalikan. Satu lagi saya nak kongsikan kepada semua. Sebab dia masih baru tahun 2022-2023. Kalau kat Asia, negara Asia, vegan ni natural, creative daripada luar negara ni kan. So di Asia, kita ni kan negara Asia, dia sangatlah tinggi di negara India lah. Maksudnya the demand is high in negara India. Sebab kat sana kan ramai yang vegan. Jadi mereka memerlukan produk-produk seperti inilah. Whereas macam saya sebut tadi, diungkapkan di dalam paper yang terbaru di tahun 2025 ni, Fresh from Oven, yang untuk pembacaan tambahan kepada semua penonton ataupun audience lah di sini, kalau nak baca tentang vegan as a alternative ingredient tu sekali untuk halal kosmetik so boleh baca dekat sini lah. Terima kasih doktor. Terima kasih atas penjelasan yang sangat menyeluruh daripada doktor, yang di mana kita jelas bahawa vegan
natural cruelty free tu dia tak membawa Ya. maksud halal secara automatik. Ya, Sebab tidak. vegan dengan halal kosmetik dia ada kriteria dia orang sendiri. Betul. So konsep halal ni dia jauh luas, lebih luas. Sebab dia melibatkan sumber bahan, proses penghasilan, keseluruhan dan tayak yang patuh syariah. Jadi dalam dunia kosmetik moden yang semakin kompleks ni lah, kita Islam sebagai Islam, pengguna Muslim perlu lebih peka lah dan bertanya ataupun menyemak sebelum kita membuat pilihan produk tersebut. Ya. Tapi saya nak tambah sedikit. Ada juga tadi berkaitan dengan natural kan, vegan, kan ada tadi natural sources kan. So saya nak sebut sedikit lah, benda-benda yang natural ni kan, bukan semua benda yang natural itu dia adalah, bukan semua benda yang natural itu adalah vegan. Tetapi vegan itu adalah benda yang natural. Vegan ni dia jadi natural sebab daripada plant based sahaja. Tapi kita kena ingat benda yang natural ni yang semula jadi ni boleh juga datang daripada animal ingredients. Jadi tak boleh nak percaya semualah daripada natural tu sendiri. Sebab tu saya katakan vegan tu sendiri, natural tu sendiri, adakah kamu nak apa lifestyle ke? Sekiranya kamu adalah generasi ataupun kamu adalah orang yang caring tentang health conscious, tentang chemical derived ingredient, yang risaukan tentang environmental impact kan, tentang packaging semua sekali, okay, vegan cosmetic is your go to choice. You can boleh pilih. Tetapi in the terms of keseluruhan halal tu sendiri, dia masih lagi tidak memenuhi kriteria tadilah. Itu tambahan lah. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okay doktor, pada pandangan doktor lah, sejauh mana industri kosmetik dekat Malaysia ni dia betul-betul committed terhadap prinsip dan persenjilan halal ni? Adakah label halal tu dia betul-betul mencerminkan kepatuhan syariah atau lebih kepada strategi pemasaran untuk menarik pengguna Muslim? Macam ni lah, okay? Kita tak boleh nak deny sebenarnya halal tu di sini. Halal tu sendiri adalah business driven tau. Dia bukan hanya saja kita sebut sebagai halal ni untuk orang Islam sahaja, tidak. Tetapi pengeluar-pengeluar yang di mananya bukan Islam, non-Muslim, kebanyakan non-Muslim manufacturers itulah yang menjadi pemegang sijil halal. Dan kenapa dia orang nak mohon sijil halal pula kan? Dia orang bukan perlukan pun nak ikut kepada syariah Islam tu sendiri. Tapi di situlah datangnya pensijilan halal tu sendiri kan, kita boleh disebut sebagai business driven. Terutama sekali untuk orang pengeluar yang non-Muslim. Tetapi adakah pensijilan halal tu dia benar-benar dia jaga? Sebab itulah kita kena fahami dulu apakah konsep pensijilan halal di Malaysia tu sendirilah. So untuk konsep pensijilan di Malaysia tu sendirilah, kita pun tahu the basic concept of pensijilan halal kita adalah halalan thayyiban lah. Kita sebut tadi lah dalam Quran ni konsep halal tak sebut satu halal saja, dia memang datang berdua, halalan dan juga thayyiban. Sama juga dengan konsep pensijilan halal kita. Kalau kita kata macam adakah sekadar strategi market dia? Oh tidaklah. Jadi jawapannya adalah tidak. Jadi sebab kita nak menjawab persoalan tu, kita kena tengok the whole concept tadi. Dan bila sebut tentang konsep of halal dan thayyiban, halal tu betul 30% daripada pensijilan halal tadi dia hanya kata requirement yang kita sebut sebagai untuk orang Islam tu 30% daripada pensijilan halal, whereas 70% daripada pensijilan halal tersebut dia adalah merangkumi aspek-aspek keselamatan produk tersebut kan. Jadi 70% tadi adalah bahagian untuk kebersihan lah, GMP dan sebagainya. Jadi di situ adalah konsep pensijilan halal. Adakah dia sebagai label je? Oh tidak jawapannya. Sebab di Malaysia ni konsep pensijilan halal kita dia mengamalkan halal built-in concept, not tested for. So maksudnya produk-produk halal tu dia bukannya dekat ujung dia nak check dia ni halal ke tidak.
dan sebagainya. Tetapi pensijilan halal ni is beyond that. Maksudnya daripada setiap pemprosesan dia kan, daripada farm to fork tadi, setiap proses tadi kita akan teliti supaya integriti halal tu masih terjaga dalam setiap rantaian. Jadi bila kita sebut sebagai adakah dia sebagai label, dia tidak. Tapi kalau kamu mempunyai label ini, bisnes kamu akan naik ke atas Suha. Meroket. Sebab itulah kita boleh tengok peratusan berapa ramai je pemilik ataupun manufacturer dalam kosmetik ni yang Melayu. Tak ramai. Non-Muslim adalah pemegang terbesar. 70% pemegang halal di Malaysia ni adalah non-Muslim. So untuk kita pengguna perlukan cari halal sebab it is an obligation. Tadi daripada segi point of view, market ni untuk non-Muslim, terutama sekali dalam negara-negara Muslim banyak ni. So itu daripada business point of view, untuk mendapatkan pensijilan halal ni adalah lebih komprehensif. Di mana dia orang gunakan sekiranya produk dia orang halal, so dia orang akan marketkan produk dan dia orang kajian juga menunjukkan apabila kajian market lah tak ada logo halal, dengan after ada logo halal, mereka punya bisnes lebih untung lah, orang kata ada ong tu. Okay, so dan untuk konsep pensijilan di Malaysia ni, bagi saya, bukan bagi saya secara benarnya dia adalah menyeluruh. Kenapa saya kata? Mengikut CDCR tadi kan, kosmetik regulation and drug tadi tu kan, peraturan kawalan dadah kan, dan kosmetik 1984 tadi, di mana dia menggariskan setiap produk dia, yang nak dijual dia perlu dinotifikasikan lah. Untuk dapatkan notifikasi kosmetik maksudnya sebuah produk kosmetik dia tidak boleh memohon sijil halal kecuali sebelum dia kena dinotifikasikan. Maksudnya you kena daftar dulu, dapat notification number dulu, baru boleh mohon sijil halal. Kalau tak daftar, tak boleh mohon sijil halal. Di mana di situ adalah konsep toyiban tadi. Di mana segala berkaitan dengan safety, quality, tapi dia tak adalah sampai keberkesanan yang sebagai didaftarkan. Tapi safety, quality, efficacy aspect tu adalah lebih kepada pharmaceutical product lah. Tapi bagi memenuhi syarat notifikasi, NPRA adalah autoriti yang bertanggungjawab untuk conduct GMP audit dan juga issue manufacturing license. Kenapa kena ada GMP? GMP license adalah wajib di dalam pengeluar kilang kosmetik yang nak buat kosmetik kena ada GMP. GMP tu NPRA akan bagi kelulusan lah GMP license mengilang kosmetik tersebut. Kenapa kena ada GMP kan pada asalnya? Adalah GMP tu untuk membenarkanlah sesebuah kilang tu adakan kita panggil persekitaran yang kondusif ataupun amalan pengilangan yang baik untuk menghasilkan sesuatu produk lah. Dan di sini adalah produk kosmetik. So di situ part toyiban dia lah, okay? Pre-halal certification dia, part toyiban dia yang mana yang dia selamat, okay? Telah dijaga oleh NPRA. Di mana lagi 30% tadi untuk halal tadi, okay? Di mana halal ni dia merangkumi kepada apa yang dia cek semua yang JAKIM datang. Kalau semua selamat GMP, NPRA buat, JAKIM buat apa? Okay? Di mana JAKIM akan melihat daripada segi bahan mentah dia, sourcing dia. Sebab bahan kosmetik yang halal ke, tak halal ke, tetap kena berdaftar, tetap kena notifikasi di bawah NPRA. Tapi bagi yang halal, apakah sumber bahan mentah tadi dia akan dipastikan daripada sumber yang halal. Dia juga akan melihat daripada segi pekerja yang ada ke tak pekerja Muslim kan, pekerja Islam ada ke tidak, setiap isu semua dia akan tengoklah. Dan kemudian daripada part pemprosesan, part premis tadi, walaupun tu telah disemak oleh NPRA, tapi JAKIM dia akan lagi tara lah. Maksudnya 2 kali dia check before the issue kan halal certificate di Malaysia. Jadi di situ bukan kalau kamu tengok dengan bayaran lah untuk yuran halal punya sijil ni kan, dengan keuntungan yang akan dapat berjuta-juta. Kamu beli krim satu je berapa je, total mungkin ratus ringgit je kamu beli sampai RM40. Untung berlipat kali ganda. Sebab itulah ramai lahirnya jutawan dari bidang kosmetik tu sendiri memang sangat-sangat banyak lah. Jual sikit tapi untungnya banyak. Dengan kamu
bila kamu embed lagi dengan halal, maksudnya mohon lagi pensijilan halal, jadi di situlah market dia akan lebih boost. So kalau kita katakan adakah pensijilan halal ni halah-halah ya, maksudnya macam sekadar label je, kamu kena lihat sebab kita perlu menghargai lah di jasa kita punya authorities ni untuk semak. Sebab nak harapkan kita sendiri, kita tak boleh nak masuk kilang orang, habis kena halau nanti. So di situ konsep pensijilan halal di Malaysia, dan sekiranya dia ada, market akan lebih driven. Ni tadi saya cerita tadilah tentang pensijilan halal, 30% tadi yang merangkumi tadilah bahan mentah, proses, pensijilan dan pekerja Islam ni, kita kena nak mohon pensijilan halal ni kena letak IC, minta IC dan sebagainya, dan 70% tadi telah dijaga daripada 4GMP, NPRA, ISO 22000 kalau dia ada, dan juga dan lain-lain punya pensijilan. So nak tunjukkan pensijilan halal tu dia holistik berbanding yang berdaftar tetapi tidak mohon sijil halal, compare dengan yang berdaftar, bernotifikasi dan dia mohon sijil halal. So maksudnya dua-dua dia ada lah. So dan amalan-amalan baik dalam kosmetik ni, maksudnya sesebuah pemohon sijil halal dia perlu mematuhi lah syarat-syarat yang ada ni lah, antara keperluan umum dan keperluan khusus yang diperbuat. Jadi segala tanggungjawab pengurusan bahan mentah yang digunakan, part pengendalian, aspek-aspek penyediaan kosmetik, pembuatan dan pembungkusan, semua telah dipastikan halal mengikut standard kosmetik yang ditetapkan. So apa kamu masih fikir lagi ke halal ni sekadar label ataupun marketing strategis? So jawapannya adalah tidak. Jadi yakinilah logo halal. Jadi ambassador Jakim pula dah. Tapi kena yakin dengan logo tersebut. Dan kita kena push lagi pihak, banyak lagi, demand kita ni akan push banyak lagi pihak industri untuk memohon sijil halal, yang mana isu utama yang kita sebut tadi masih kurang lagi pemohon sijil halal ni lah. So itu adalah untuk yang ketiganya, soalan isu yang ketiga tadi, adakah sekadar label. Jadi bila saya dah terangkan tentang amalan baik, konsep apa yang sebenarnya mereka buat ni kan, mereka check apa, dan itu balik semula kepada kamu lah sebagai consumer untuk make an informed decision terhadap saya nak pilih yang halal ke tak halal, ke saya nak pergi percaya yang TikTok, dekat TikTok kan advertisement ni kan. Kalau kamu okey lah, tapi macam saya sebut tadi, Gen Z dia memang aware tentang benda ni, tapi aware dengan tak beli, dia tak synchronize, dia aware je, tapi tak kisahlah, main belasah je lah, okey je, tak ada masalah. Dan di situ maka kita sebenarnya masih menggalakkan lah benda-benda luar yang masuk. Jadi isu-isu tu tak disampaikan, tak settle lah maksudnya. Terima kasih doktor atas menjawab soalan yang saya tanyakan. Tadi. Menarik apabila doktor menyentuhlah tentang sejauh mana industri ni betul-betul komit dengan prinsip halal ni. Dia pun telah membuka mata kita bahawa ada kemungkinan halal ni disalahgunakan sebagai alat pemasaran semata-mata. Betul. Jadi kita sebagai pengguna, kita perlulah menilai bukan sekadar logo saja, tapi juga kita nilai daripada latar belakang pensijilan dia, pengeluar dia. Jadi saya nak cakap kat sini, halal ni bukan sekadar label lah. Dia jadi perlu mencerminkan amanah dan integriti seluruh sistem untuk bagi kita sedarlah untuk tentang halal ni. Iaitu halal ni bukan sekadar label. Betul, dia bukan sekadar label. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya tertarik dengan tadi doktor dah cakap ramai yang jadi jutawan buat kosmetik dan sebagainya kan? Betul. Adakah ada akta daripada kerajaan sendiri ataupun law sekiranya seseorang itu dia buat kosmetik dan dia promosikan kosmetik tersebut dengan cara penipuan. Contoh dia cakap pakai hari ni esok boleh putih contoh. Kan kat TikTok pun ramai banyak doktor cakap tadi kan, ada yang jadi jutawan dan sebagainya, jual dan tipu. Adakah ada laman web ataupun yang kita boleh report kepada KKM ataupun kerajaan sendiri untuk ambil tindakan? Itu je.
Okay. So untuk kebanyakan lah isu-isu yang dia kata tadi akan buat false claim kan. Maksud macam berkesan ke kunyah-kunyah terus putih kan macam tu. So kita boleh tak nak dakwa diorang ni sebenarnya untuk kan daripada segi consumerism lah kan, daripada kalau penipuan yang ada tu. Tapi masalah kosmetik kebanyakan yang selalu kena lah. Kita ada akta, betul lah ada akta Sales of Drug Act tu. Okay. 1952 dan kita ada peraturan tadi sebenarnya sebutlah peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Di situ kebanyakan yang kosmetik tu bukan dia buat false claim, dia tipu-tipu ke tidak. Sebenarnya banyak sebelum kita tak jadi putih kan, ya, macam dia tipu kan. Sebenarnya banyak yang kena tangkap bukan didakwa dan ketangkap pula. Didakwa di bawah aktanya adalah kerana mereka tidak bernotifikasi. Diorang tak daftarkan pun produk diorang sebenarnya. Jadi di situlah dia didakwa lah di bawah akta ini. Tapi daripada segi sudut daripada penipuan itu mungkin di bawah akta yang berkaitan dengan pengguna. Tapi sekiranya kalau di bawah MPRA, di bawah Sale of Drug Act ni, pengguna bolehlah membuat laporan sekiranya produk yang digunakan tu mungkin merosakkan. Dan itu menyebabkan produk-produk yang mana yang telah dinotifikasikan tadi tu dia akan ditarik balik lah. Dia punya notifikasi produk tu akan ditarik balik. Tapi kamu kena ingat tau, kenapa berlakunya bukan orang nak kata orang tak percaya ke apa. Macam mana produk tu dia dah daftar dia boleh ditarik balik. Macam ini ada kaitan rapat dengan produk kosmetik tu sendiri. Pengeluarannya terlalu banyak tau. Satu company dia boleh buat sampai 500 produk. Kalau kita punya pihak authorities nak cek satu persatu tu, itu memang susah. Jadi di situ sekiranya kalau kamu guna produk tu muka kamu rosak, tapi kamu guna produk yang tak ada notifikasi number, kerajaan tak boleh buat apa-apa. Sebab itu at your own risk. Tapi kalau kamu guna produk yang ada notifikasi, kemudian produk tu rosak muka kamu, kita ada aduan di NPRA punya laman web yang kamu boleh buat. Tapi ingat yang dia berdaftar. Kalau yang kamu tidak berdaftar, kerajaan pun tak boleh buat apa-apa. Tapi dia mungkin akan didakwa lah. Didakwa sebab apa? Dia tidak bernotifikasi. Bukan didakwa sebab merosakkan muka kamu. Macam tu. Dan kemudian itu adalah antara kamu punya you punya tanggungjawab sendiri untuk pastikan notifikasi number. Dan kita juga banyak isu notifikasi number tu sebenarnya tak ada pun. Dia tipu je. Kalau dia notifikasi tipu, kita boleh buat aduan di dalam NPRA tersebut. Dia masih cover di bawah akta tersebut lah. Tapi kalau muka rosak, sebab kamu yang sendiri pakai produk tak apa-apa entah, timbang kilo yang tak ada benda semua kamu pakai, itu at your own risk. Sebab syarat yang utama dia kena notifikasi. Kalau tak notify, dia tangkap kamu sebab tak ada notifikasi lah. Soalan daripada Amirah Muhammad Jamalul Lai. Assalamualaikum doktor. Saya nak bertanya soalan pertama lah. Macam mana dikatakan halal itu sebagai strategi pemasaran? Dan yang kedua, kalau boleh doktor kongsikan contoh kosmetik halal di Malaysia. Contoh kosmetik halal di Malaysia ya. Okey. So bagaimana dikatakan sebagai strategi pemasaran? Macam saya sebutkan tadi, untuk kita milik ni sebagai Muslim ni mencari yang halal itu fardu kan, finding halal is obligations of the Muslim. So bila kita nak cari benda yang halal, dan di bawah di Malaysia ni takrifan dan logo halal ni dikatakan takrif halal tu dijaga di bawah Akta Perdagangan ni. Kalau kamu tak boleh nak kata benda tu halal kalau kamu tak mohon siji halal. Jadi di situ memacukan mana-mana kosmetik punya manufacturer terutama sekali lah yang non-Muslim. Muslim non-Muslim. Tetapi sebab dia nak melakukan produk dia dan dia rasa produk dia akan lebih meletup sekiranya dia memohon sijil halal. Jadi pensijilan halal tu sendiri, kamu mohon dia dah jadi satu strategi pemasaran untuk sesuatu kilang ataupun pengeluar yang non-Muslim lah, itu untuk produk dia. Apatah lagi yang memang Muslim. Sebab apa? Produk dia macam ni je. Produk kosmetik ni tak nak kena daftar sebab dia dah ada dekat bawah akta dan juga peraturan, kena notifikasi.
Dan bila kamu notifikasi, kamu dah melengkapkan 70% daripada pensijilan halal tu sendiri. Apalah salahnya teruskan kepada pensijilan yang kedua, iaitu 30% lagi, iaitu bahagian halal dan semua sekali lah bahagian pemprosesan semua disemak oleh pihak JAKIM. Jadi daripada situ pensijilan halal tu sendiri menjadi business driven. Untuk pengetahuan anda semualah, logo halal tak ada, kami yakin je kamu sedar benda ni. Logo halal di Malaysia ni sangat prominent, sebab itulah JAKIM dia belum buat lagi kemungkinan besar mungkin akan ada cross border. Maksudnya negara luar boleh gunakan logo halal JAKIM sebab mereka percaya kepada logo halal tu sendiri. Bukan ke itu logo halal tu sendiri menjadi strategi pemasaran kepada pengeluar-pengeluar yang terutama sekali yang non-Muslim lah, untuk cater the demand of kosmetik halal tu sendiri. So logo halal tu sendiri sebagai strategi pemasaran. Apakah contoh, soalan kedua dia, apakah contoh kosmetik halal di Malaysia? Okey, untuk semua penonton yang ada di sini lah, audience yang ada di Facebook dan di sini, apakah contoh kosmetik halal di Malaysia? Itu mungkin adakah contoh brand ke ataupun contoh klasifikasi kosmetik ke? Saya jawab daripada dua-dua lah sebab soalan ni sangat general. Jadi untuk kosmetik halal di Malaysia ni kita boleh rujuk ke dalam laman web JAKIM tu, portal rasmi tadi seperti mana yang Madam kongsikan lah. Madam kongsikan portal halal JAKIM tadi. Kamu tekan bahagian kosmetik dan kamu boleh lihat senarai produk yang telah dipersijilkan halal di Malaysia. Mungkin kamu guna yang luar negara kan, Wardah, Skintifit tak ada lagi logo halal tu, kamu gunakan Wardah. Itu adalah antara Safi Balkis, Safi Rania. Itu adalah contoh-contoh produk yang brand-brand yang telah certified halal lah kalau kamu nak guna. So kamu guna yang mana? Yang kat TikTok ke kan? Jadi kamu cari di portal lah untuk semua itu juga untuk public lah, untuk semak sama ada dia adalah certified halal ataupun tidak. Doktor, terdapat logo halal ISA daripada Amerika dan China ke atas produk kosmetik dan suplemen kesihatan jenama Shaklee. Jadi kebanyakan produk berasaskan negara vegan dan haiwan. Cuma tiada logo halal Malaysia. Jadi bagaimana cara hendak meyakinkan pengguna untuk menggunakan jenama tersebut sedangkan ianya telah disahkan oleh Badan Halal Negara? Okey, so jenama Shaklee banyak je kat sini kan. Shaklee, apa lagi, Herbalife kan, Usana, banyak produk-produk suplemen daripada negara. Jadi macam mana nak yakinkan guna jenama tersebut? Dia dah disahkan daripada luar negara. Itu untuk semua audience kita perlu lihat semula kepada adakah badan pensijilan luar negara tu diiktiraf oleh halal. Diiktiraf oleh JAKIM. So di situ para penonton nak yakinkan lagi. Memang betul dia ada pensijilan halal logo luar negara kan. Tetapi logo luar negara tu adakah recognized by JAKIM? So di situlah semua audience ni dia boleh pergi kepada portal laman web JAKIM di mana ada senarai recognized body by JAKIM. Jadi sekiranya badan pengiktirafan luar negara itu diiktiraf oleh JAKIM, gunalah dengan tanpa was-was lah. Jadi sekiranya kita boleh buat semakan, dan untuk semakan yang terbaru ni kita kena ada 1 tahun dulu pada tahun 2022-2023 ke, dia ada 2 kali semakan setahun. Jadi untuk logo halal yang luar negara yang diiktiraf ni kita perlu be updated lah di laman web JAKIM tu. Mereka akan update sebab of course mungkin integrity issue beberapa pensijilan logo luar negara ni dah ditarik balik oleh JAKIM. Jadi kalau kita nak yakin, kita sebelum guna tu semak yang the latest versions of recognized body by JAKIM, dan juga selepas tu sekiranya ada, gunalah tanpa was-was. Okey, itu untuk yang kedua. So ada yang ketiga tu saya baca terus je lah. Ada pewarna rambut termasuk dalam kosmetik atau tidak, dan apakah pandangan JAKIM tentang produk ni? Okey. Pewarna rambut, color kosmetik, dia termasuk sebagai salah satu daripada kategori kosmetik lah di bawah hair care product, produk penjagaan rambut. Walau bagaimanapun, JAKIM tidak memberikan kebenaran, JAKIM tidak akan
memberi pun sijil halal kepada pewarna rambut ini kerana di dalam manual prosedur persijilan halal produk-produk yang mana kita katakan kontravin bercanggahan dengan, kita tak nak, maksudnya warna rambut ni bukan normalize di Malaysia ni. Kita tak, rambut kita ni normally kalau hitam ni kan, ke lain kau anak campur kan, jadi color blonde. Jadi tapi pewarna di Malaysia ni kita tak nak dah, kita menganggap warna rambut tu adalah sebagai, bukan tak boleh bukan tidak boleh asalkan dia halal, di mana MUI memberikan logo halal kepada pewarna rambut, tetapi JAKIM tidaklah, kerana kita tak nak dia melanggari normal tak nak normalizekan pewarna rambut ni dengan agama kita lah. Kita bukan color rambut, termasuk juga dengan pewarna kuku, walaupun ada yang breathable nail yang pakai tu, tapi dia bukanlah macam tak nak normalizekan dia dalam di musim di Malaysia ni. Jadi JAKIM mengambil kira ke semua tersebut, isu masalah dia kita panggilkan yang lebih besar kan, manfaat yang lebih besar. Jadi dia tidak memberikan logo halal kepada pewarna rambut. Itu sahajalah untuk soalan dan jawapan. Kembali kepada Takwan. Terima kasih banyak-banyak doktor atas jawapan yang diberikan. Jadi alhamdulillah kita dah pun sampai ke hujung sesi webinar halal kita pada pagi ini. Jadi pertama saya diri sendiri ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel kita iaitu Dr. Farah Fayadah binti Burhan atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat, mendalam dan membuka mata kita semua tentang realiti industri kosmetik pada hari ini, khususnya dalam konteks halal. Jadi semoga perkongsian apa yang doktor berikan kita dapat manfaatkan dan kita dapat amalkan sama-sama. InsyaAllah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang dapat hadir pada pagi ini atas memberikan perhatian sepanjang sesi ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PUM Serta Ulama atas penganjuran program ini, dan terima kasih juga kepada Akademi Pengajian Islam Kontemporari Islam iaitu Ansha Alam atas bekerjasama dengan pihak PUM Serta Ulama untuk berjayakan program webinar kita pada hari ini. Jadi akhir kata, saya ingin minta maaf lah atas diri saya, atas kesilapan saya, atas kekurangan saya yang datang daripada diri saya. Semoga saya dapat perbaiki pada masa akan datang. Jadi saya akan akhiri program kita ini dengan pantun 2 rangkap. Wajah berseri, senyum terpancar. Ilmu dikongsi jadi pedoman. Halal kosmetik bukan sekadar, ia amanah penuh keyakinan. Majlis berakhir, tirai ditutup. Terima kasih atas perhatian. Semoga manfaat terus menyusup dalam amalan dan juga fikiran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As.